duduk rumah ni di Teluk Belanga. Rumah ni adalah rumah kakak saya. Sebab saya ni adalah satu masalah rumah yang berlaku. Rumah lama saya dah jual. Tapi rumah yang saya nak beli ni belum lagi siap, kena tunggu lagi 3 bulan. Dan waktu tu terpaksalah duduk rumah kakak saya yang sedia nak membantu saya. Barang-barang dalam rumah semua saya letakkan dalam satu tempat store lah yang saya sewa lah dengan suami. Berbalik pada pengalaman saya, kata Suria, rumah kakak saya ni di Teluk Belanga. Dan apa yang berlaku bila saya kembali satu malam ni agak lewat lah setelah saya bertugas, saya nak pulang ke rumah tempat letak kereta bertingkat ni, saya terperasan ada perempuan ni sedang perhatikan saya dari jauh. Pada mulanya saya ingatkan dia nak rompak saya ke ada sesuatu yang tak kena. Jadi entah macam mana, sedang jalan nak turun bawah ni Casey, saya letakkan kenderaan saya di tingkat atas. Kemudian sedang jalan nak menuju ke arah pintu sebelah kiri, sebab perempuan tu berdiri sebelah kanan. Tiba-tiba lampu di lantai saya letak kenderaan saya ni mati. Semuanya mati dan gelap gelita. Saya mula rasa takut, jantung saya berdegap-degup Casey. Bila saya toleh belakang, semua gelap. Kemudian saya baca, lat beberapa saat lampu hidup balik. Toleh belakang, perempuan tu tak ada di belakang. Saya ni lebih kurang lagi 5-6 tapak dah nak sampai pintu dekat depan. Saya toleh depan, perempuan yang sama sedang berdiri tapi badannya memandang ke arah pintu. Takkanlah perempuan tu boleh lari laju. Baru saya tahu ini bukan perompak, ini benda lain. Tak nak, terpaksa saya turun daripada multi-story car park ataupun tempat letak kereta bertingkat. Saya turun menggunakan selop kenderaan. Pusing. Kata Suria, saya pusing lama Casey, tak sampai-sampai. Saya rasa kira-kira ni dah 10 minit saya pusing. Saya tengok saya masih seolah-olah berada di tempat yang sama. Kemudian saya ingat pesan ibu saya. Kalaulah berlaku perkara sedemikian rupa, hendaklah kita tanggalkan sepatu sebelah kiri dan kita baca ini, kita jalan. Saya buat. Tinggalkan sepatu sebelah kiri saya baca dan saya pusing baru sampai ke bawah. Tapi sepatu saya dekat atas Casey. Tak apalah, tinggalkan untuk keselamatan diri. Dan bila saya pulang ke rumah, keesokan harinya bila saya balik lewat dari kerja, saya takkan lagi letak kereta di tempat meletak kereta bertingkat. Malah saya akan letakkan kenderaan saya di kawasan loading unloading bay berdekatan dengan rumah kakak saya. Serik. Terima kasih dari Suria. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada